Kalau korang tanya saya, apakah tanda tangan paling penting Liverpool pada musim panas ini? Jawapan saya mungkin akan mengejutkan ramai. Bukan pemain baru, bukan perpindahan bernilai puluhan juta pound, tetapi seorang pemain yang sudah pun berada di Anfield. Ya, akhirnya ia rasmi. Dominic Szoboszlai telah menandatangani kontrak baharu selama 5 tahun sekaligus mengikat masa depannya bersama Liverpool sehingga musim panas 2031. Berita ini akhirnya menamatkan segala spekulasi yang berlarutan sejak penghujung musim lalu dan memberikan kelegaan yang amat besar kepada seluruh penyokong The Reds. Pada pandangan sesetengah orang, ini mungkin hanya berita tentang seorang pemain yang menyambung kontrak, tetapi jika kita melihat apa yang berlaku kepada Liverpool sejak tahun kebelakangan ini, kita akan sedar bahawa berita ini sebenarnya jauh lebih besar daripada itu. Liverpool sedang melalui fasa perubahan yang sangat besar. Era Arne Slot sudah berakhir. Kini Andoni Iraola memikul tanggungjawab untuk membina semula pasukan. Pada masa yang sama, kelab turut kehilangan beberapa tonggak berpengalaman apabila Mohamed Salah, Andy Robertson dan Ibrahima Konate meninggalkan Anfield selepas kontrak mereka tamat. 3 nama besar, 3 pemain yang pernah menjadi tulang belakang Liverpool. Apabila pemain seperti itu pergi, sebuah kelab bukan sahaja kehilangan kualiti di atas padang, malah kehilangan pengalaman, kepimpinan dan identiti yang dibina selama bertahun-tahun. Jadi persoalannya, siapakah yang akan mengisi kekosongan itu? Liverpool nampaknya sudah mempunyai jawapannya. Dominic Szoboszlai, kontrak baharu sehingga 2031 bukan sekadar tanda bahawa Liverpool mahu mengekalkan seorang pemain tengah berkualiti. Ia adalah mesej yang jelas bahawa kelab melihat Szoboszlai sebagai salah seorang tonggak utama untuk projek jangka panjang mereka. Malah rundingan kontrak ini bukan berlaku dalam tempoh seminggu atau 2 minggu. Menurut laporan, rundingan sudah bermula sejak penghujung tahun 2025 sebelum dipercepatkan dalam beberapa minggu kebelakangan ini selepas kedua-dua pihak mencapai persetujuan mengenai syarat baharu. Ini menunjukkan bahawa Liverpool benar-benar meletakkan pembaharuan kontrak Szoboszlai sebagai salah satu keutamaan mereka. Dan sebenarnya, mereka memang tiada pilihan lain. Bayangkan jika rundingan ini gagal. Kontrak lama Szoboszlai hanya berbaki 2 tahun. Jika tiada persetujuan dicapai, Liverpool berisiko memasuki situasi yang pernah mereka alami sebelum ini, di mana seorang pemain penting semakin hampir ke penghujung kontrak dan masa depannya menjadi bahan spekulasi setiap minggu. Itulah perkara yang cuba dielakkan oleh Richard Hughes dan pihak pengurusan Liverpool. Mereka tidak mahu mengulangi kesilapan yang menyebabkan beberapa pemain utama meninggalkan kelab secara percuma. Sebab itu, apabila persetujuan akhirnya dicapai, ia terasa seperti satu kemenangan besar buat Liverpool. Namun persoalan yang menarik ialah mengapa Szoboszlai? Mengapa Liverpool begitu bersungguh-sungguh untuk memastikan pemain berusia 25 tahun ini kekal sehingga tahun 2031? Jawapannya bukan hanya kerana statistiknya yang mengagumkan, bukan hanya kerana dia mencipta 13 gol dan mencipta 12 bantuan gol musim lalu, bukan juga semata-mata kerana dia merupakan pemain tengah pertama Liverpool sejak Steven Gerrard yang berjaya mencatatkan 2 angka bagi gol dan bantuan gol dalam satu musim, sebab sebenar jauh lebih besar daripada itu. Liverpool percaya bahawa Dominic Szoboszlai masih belum mencapai kemuncak prestasinya. Pada usia 25 tahun, dia sedang memasuki tempoh terbaik dalam karier seorang pemain bola sepak. Dari sudut fizikal, mental dan pengalaman, inilah usia di mana ramai pemain mula menjadi pemimpin sebenar dalam sesebuah pasukan. Lebih menarik lagi, Liverpool melihatnya sebagai salah seorang pemain tengah paling lengkap di Eropah. Dia mampu bertahan, dia mampu menyerang, dia boleh menjaringkan gol, dia boleh mencipta peluang, dia bekerja keras ketika pasukan kehilangan bola. Dan apabila Liverpool memerlukan seorang untuk mengubah rentak permainan, Szoboszlai sering menjadi pemain yang tampil ke hadapan. Sebelum kita bercakap tentang masa depan Dominic Szoboszlai, kita perlu melihat kembali perjalanan yang membawanya ke tahap ini. Apabila Liverpool mengumumkan pembelian Szoboszlai daripada RB Leipzig pada musim panas 2023 dengan nilai sekitar 60 juta, ramai penyokong percaya mereka sedang mendapatkan seorang pemain yang berbakat besar. Namun pada ketika itu, belum ada siapa yang benar-benar tahu sejauh mana impaknya di Anfield. Di Jerman, Szoboszlai sudah dikenali sebagai pemain yang mempunyai teknik yang tinggi, rembatan jarak jauh yang luar biasa dan kebolehan mencipta peluang. Tetapi bermain untuk Liverpool adalah cabaran yang jauh berbeza. Liga Perdana Inggeris jauh lebih pantas, lebih fizikal dan setiap minggu anda perlu membuktikan
membuktikan bahawa anda layak memakai jersey Liverpool. Szoboszlai sedar perkara itu sejak hari pertama. Dia tidak datang sebagai pemain yang mahu menjadi bintang dalam semalaman. Sebaliknya, dia datang dengan satu matlamat yang jelas, iaitu membantu Liverpool kembali memenangi trofi. Kesungguhan itu akhirnya mula membuahkan hasil. Pada musim 2024-2025, Liverpool berjaya menjulang kejuaraan Liga Perdana Inggeris dan Szoboszlai memainkan peranan yang sangat penting di bahagian tengah. Walaupun bukan satu-satunya bintang dalam pasukan, kehadirannya memberikan keseimbangan yang diperlukan oleh Liverpool. Dia menjadi pemain yang mampu menghubungkan pertahanan dan serangan. Dia rajin melakukan tekanan tinggi apabila pasukan kehilangan bola, dan dia juga mempunyai keberanian untuk mencuba sesuatu yang berbeza ketika perlawanan sedang buntu. Tetapi jika musim kejuaraan itu memperkenalkan Szoboszlai kepada penyokong Liverpool, musim 2025-2026 pula membuktikan siapa dirinya yang sebenar. Musim itu bukan musim yang mudah. Prestasi Liverpool tidak konsisten. Tekanan semakin meningkat. Akhirnya, Arne Slot meninggalkan jawatannya sebagai jurulatih. Dalam keadaan seperti itu, ramai pemain turut mengalami penurunan prestasi. Namun Szoboszlai memilih jalan yang berbeza. Dia terus bekerja, terus berlari, terus memberikan segala-galanya setiap kali memakai jersey Liverpool. Hasilnya cukup luar biasa. Dalam 53 penampilan di semua pertandingan, Szoboszlai mencatatkan 13 gol dan 12 bantuan gol. Apabila Andoni Iraola diperkenalkan sebagai ketua jurulatih baharu Liverpool, satu perkara yang terus menjadi perhatian penyokong ialah bagaimana beliau akan membentuk pasukan ini. Iraola bukan jurulatih yang gemar bergantung kepada seorang pemain semata-mata. Sebaliknya, falsafah bola sepaknya menuntut setiap pemain bekerja tanpa henti, melakukan tekanan tinggi, bergerak pantas ketika menyerang dan berani mengambil risiko apabila menguasai bola. Persoalannya, adakah Liverpool sudah mempunyai pemain yang sesuai dengan identiti itu? Jawapannya ya. Dan nama pertama yang sering disebut ialah Dominik Szoboszlai. Jika kita melihat corak permainannya sepanjang musim lalu, tidak sukar untuk memahami mengapa Liverpool begitu bersungguh-sungguh mahu mengikatnya sehingga tahun 2031. Szoboszlai memiliki kombinasi yang sukar ditemui dalam seorang pemain tengah moden. Dia mempunyai tenaga untuk berlari selama 90 minit. Dia berani menekan lawan sehingga ke kawasan sendiri. Dia bijak mencari ruang di antara garisan pertahanan dan tengah lawan. Dan apabila peluang muncul, dia mampu menghasilkan hantaran yang membuka permainan atau melepaskan rembatan dari luar kotak penalti. Inilah jenis pemain yang sangat berharga dalam sistem bola sepak Iraola. Apabila Liverpool memberikan Dominik Szoboszlai kontrak baharu sehingga tahun 2031, mereka sebenarnya bukan sekadar mengekalkan seorang pemain tengah berkualiti. Mereka sedang memilih siapa yang akan menjadi sebahagian daripada identiti baharu kelab ini. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Liverpool mempunyai beberapa pemain yang menjadi simbol kejayaan mereka. Mohamed Salah dengan gol-gol pentingnya, Virgil van Dijk dengan kepimpinannya, Andy Robertson dengan tenaga dan mentaliti juaranya. Namun dalam bola sepak, setiap era pasti akan berakhir. Dan sekarang, Liverpool sedang memasuki fasa peralihan. Kehilangan beberapa pemain senior bermaksud kelab memerlukan generasi baharu untuk mengambil alih tanggungjawab tersebut. Dan Dominik Szoboszlai berada di barisan paling hadapan. Sebab itu kontrak sehingga 2031 ini sangat penting. Liverpool bukan hanya melihat apa yang boleh dilakukan Szoboszlai hari ini, mereka melihat apa yang dia boleh menjadi dalam tempoh 5 tahun akan datang. Jadi persoalan terakhir ialah jika Dominik Szoboszlai benar-benar menjadi salah satu wajah utama Liverpool sehingga 2031, apakah kejayaan yang boleh dia bawa kepada kelab ini? Adakah dia mampu membawa Liverpool kembali menakluk England? Dan lebih penting lagi, adakah dia boleh menjadi sebahagian daripada pasukan yang membawa kembali trofi Liga Juara-Juara ke Anfield? Jawapannya mungkin hanya akan diketahui dalam beberapa tahun akan datang. Tetapi satu perkara yang pasti, Liverpool sudah membuat keputusan. Mereka percaya masa depan mereka adalah bersama Dominik Szoboszlai. Pada pendapat anda, adakah sesuai untuk Szoboszlai menjadi night captain Liverpool bagi musim akan datang? Sila komen di bawah dan nyatakan kenapa anda rasa sesuai ataupun tidak sesuai. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. You will never walk alone.